Kalau anda seorang pelajar master atau PhD, maka menulis paper ni adalah satu tekanan yang cukup besar. Mana taknya, kalau tak publish, tak boleh graduate. Nak tulis paper ni pula bukanlah satu benda yang mudah. Jadi untuk membantu anda, saya telah menjemput Dr. Luqman yang mana beliau telah menghasilkan 9 Q1, Q2 journal sewaktu beliau buat PhD. Dan sekarang ni bila dah ada AI, makin lajulah beliau menulis. Jadi bila anda join kursus ni, anda akan dapat tonton video-video tutorial yang mana Dr. Luqman akan menerangkan kepada anda macam mana nak guna AI untuk membantu anda menulis. Sebab nak guna AI ni, kenalah guna teknik yang betul. Kalau paper tu 100% AI, memang akan kena reject. Video-video ni anda boleh tonton di mana-mana, pada bila-bila masa pun boleh, dan boleh juga ditonton banyak kali. Yang penting paper anda siap dan bolehlah graduate. Lepas graduate nanti nak tengok lagi video ni pun boleh. Anda perasan tak, kalau anda sentiasa stres sebab struggle nak menulis paper, orang sekeliling anda pun akan terasa sebenarnya. Peserta yang dah join kursus Dr. Luqman ni pun cakap memang first sekali beliau memang excellent lah. Dan yang kedua, diorang sekarang ada lebih banyak masa untuk buat benda lain yang lebih penting. Sebab ada sedikit tugas yang dah boleh dibantu oleh AI. Cuma nak kena dengan cara yang betul. Kalau tak nak, paper tu kena reject. Jadi kalau anda berminat nak tonton video-video tutorial Dr. Luqman ni, klik link di bio.